Wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nazmi Faiz bin Abdullah. Saya berumur 11 tahun dan bersekolah di Sekolah Kebangsaan Tanjung Lupa. Salah satu hobi saya ialah membaca buku. Membaca buku kerana membaca dapat menambah ilmu pengetahuan serta membuka minda terhadap pelbagai perkara yang berlaku di sekeliling kita. Seperti kata pepatah, membaca jabatan ilmu. Semakin banyak kita membaca, semakin luas pengetahuan kita. Membaca bukan sekadar hiburan, tetapi ia juga membentuk sasiang mengajar kita tentang nilai-nilai murni dalam kehidupan. Pada kali ini, saya ingin berkongsi tentang sebuah buku yang menarik perhatian saya. Buku ini menceritakan tentang kepentingan membantu masa banjir. Satu isu yang kerap berlaku di negara kita ini akibat perubahan iklim dan aktiviti manusia yang tidak bertanggungjawab, seperti penebangan hutan secara berluasan. Buku ini ditulis oleh Siti Nuraini dan diterbitkan oleh Editorial Bestari. Saya tertarik dengan buku ini kerana ia bukan sahaja menyampaikan maklumat yang berguna, malah mengandungi kisah-kisah yang penuh inspirasi dan menyentuh hati. Buku ini mengisahkan tentang sekumpulan sukarelawan yang berganding bahu membantu masa banjir di sebuah kampung yang terjejas teruk akibat hujan lebat yang berpanjangan. Dalam keadaan yang sukar ini, para sukarelawan tidak mengira kena lelah untuk memastikan masa-masa banjir mendapat bantuan secukupnya. Mereka memberikan pelbagai bantuan seperti menyediakan makanan, pakaian dan tempat pelindungan. Sementara ada yang bertugas sebagai penyelamat, ada yang memasak makanan untuk masak, dan ada yang membantu mengamat serta membersihkan kawasan yang terjejas selepas banjir surut. Usaha mereka yang penuh keikhlasan meningkatkan saya kepada pepatah ringan sama dijinjing, berat sama dipikul, sama yang bermaksud kita harus bersama-sama membantu dalam menghadapi kesusahan. Selain itu, buku ini juga menekankan bahawa sifat tolong-menolong dalam masyarakat amat penting kerana kehidupan ibarat roda yang berputar. Hari ini orang lain dalam kesusahan, tetapi esok lusa mungkin kita pula memerlukan pertolongan. Seperti yang dikata dalam pepatah hati, gajah sama dilapah, hati sama kuman sama pecah. Yang bermaksud kita harus bersikap sesama, bantu orang lain tanpa mengira latar belakang mereka dalam masyarakat. Sikap prihatin amat perlu agar hubungan silaturahmi dapat diperkukuh. Jika setiap individu hanya mementingkan diri sendiri, masyarakat menjadi berpecah belah dan tiada lagi semangat kejiranan. Buku ini turut menegas bahawa orang lain bukan sahaja memberi manfaat kepada mereka yang dibantu, tapi juga memberi kepuasan kepada diri sendiri. Apabila kita melakukan kebaikan, kita akan lebih bahagia dihargai oleh hal ini. Dipertepatkan dengan peribahasa boleh baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Jangan mengajar kita untuk sentiasa memakan kebaikan dalam kehidupan seharian. Sesungguhnya tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang menerima. Walaupun pertolongan kita kecil, ia tetap bermakna mereka dalam kesusahan. Selain itu, buku ini turut mengingatkan kita bahawa sikap prihatin harus dipupuk sejak kecil. Kanak-kanak seperti saya juga memain peranan dalam membantu mereka memerlukan. Contohnya, kita boleh menyertai program kebajikan di sekolah atau ulurkan bantuan kepada jiran yang mengalami kesusahan dalam konteks ini. Tak payahlah kacang Kak.